Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke YouTube channel saya. So dalam video kali ni saya nak buat kelainan sikit. Okay, sebab saya alang-alang dia tengah jalan sedap ni kan. So saya cuba rekod lah. Cumanya sorry, dia dah jalan sikit. Okay, dia dah jalan berapa pip weh? Dia dah jalan dalam 29 pip dah. Okay, so saya rekod lambat sikit lah ni untuk pair UJ punya setup ni. Okay, so sebelum kita start tu, macam biasa, siapa-siapa yang belum subscribe, tekan button subscribe dan juga tekan bell notification tu kalau korang tak nak terlepas video baru daripada saya. Dan jangan lupa tekan like. Jangan lupa juga follow saya punya channel Telegram. Okay, channel Telegram Scalper Samurai. Nanti seminggu saya akan buat live trade di situ. Dan live trade untuk news besar saja, macam news FMC, NFP saya akan buat dekat YouTube lah. Selain daripada situ, saya akan buat live trade dekat channel Telegram. Okay, so account ni saya pakai account FBS. Okay, dan account FBS seperti yang korang tahu, saya dah tak trade sangat dekat FBS. Okay, sekarang ni saya fokus trade dekat account dekat broker Headway kan. Dan apa nama ni, dan satu lagi lupa. Sebelum kita start tu, jangan lupa baca disclaimer. Saya bukan penasihat kewangan korang. Apa yang korang tengok dalam video YouTube ni hanyalah entertainment sahaja. Okay, okay. So dekat sini, dekat akaun saya, akaun FBS ni, tadi saya ada transfer. Korang boleh tengok sini. Saya ada internal transfer $3.53. Okay. Dan ni daripada akaun satu lagi lah, saya masuk dekat akaun ni. Akaun ni memang saya store for margin. Dan saya tekan-tekan, and then dia terus jalan. Dia terus jalan ni saya cuba record lah untuk boleh jadi konten YouTube kan. So apa reason dia saya sell dekat UJ, benda-benda tu nanti saya akan includekan sekali lah. So korang boleh tengok kat sini, sekarang dah floating $3 dah jadi almost $50. Dan kita cuba ride sampai low sini lah, paling korban lah ya. Kita cuba ride sampai low tu. So apa reason dia saya sell? Okay, reason dia simple, dia sangat-sangat simple. Okay, benda ni saya rasa apa nama ni, tak ada, dah banyak kali dah saya explain. Contoh macam market structure, semua benda dekat dalam YouTube saya yang ada explanation lagi panjang. Korang boleh tengok dekat video-video sebelum ni. Saya lupa video mana, korang boleh balik sendiri lah. Okay, so basically simple saja. Ni simple saja. Walaupun dekat sini kita ada reversal buy. Okay, nanti nampak yang keliru kan. Walaupun kat sini kita ada reversal buy. Okay, korang nampak dia dah turun dan dia dah naik. Nampak reversal ni, dia punya reversal. Okay, walaupun dia dah naik. Okay, ni saya explain yang kemungkinan orang akan keliru dulu. Walaupun dia dah naik, tapi dia push turun lagi ke bawah. Itu maknanya apa? Itu maknanya dia belum ready, tak naik. Okay, dan dia naik ke atas lagi, dan saya decide untuk sell dekat sini. Okay, so kenapa saya sell kat sini kan? Bukan ni nampak reversal macam dah ada confirmation untuk buy kat sini kan. Sebab kat sini kita ada reversal kan, kat sini kita ada momentum, kat sini kita ada pullback, dan kat sini bukan sepatutnya kita buy ke. Okay, so apa reason saya sell itu? Kalau kau tengok kat sini, kita faham yang ni dulu, yang semasa. Okay, yang semasa sekarang ni structure lebih kepada fokus kepada structure sell. Kita ada high, kita ada low, kita ada low high, kita ada lower low. So bila price turun dan price naik ke atas balik, dapat dia pergi dekat previous high. Dia tak mampu nak pecahkan previous high ni, previous lower high ni. Apa yang dia buat? Dia buat low, dia buat high yang sama level lah. Okay, dia buat high yang sama level. So expectation saya, at least price ada kemungkinan dia akan retest previous low dekat sini. Okay, so bila saya dapat peluang tu, kita tengoklah ada setup ke tak ada setup. Sebab sekarang ni structure memang dah ada, tapi kadang-kadang setup tu tak ada. Okay, so kita pergi dekat time frame lower time frame. Kita pergi dekat time frame 15. Dekat sini saya nampak apa yang dia buat. Bila sampai dekat top, kita maki dulu lah top dia. Kat sini top dia. Kat sini top dia. Kita maki situ. Okay, tu top dia. Okay, kita pergi dekat time frame 15. Dekat sini top dia, kita tengok dua benda kita nak. Kita nak reversal ada, kita nak continuation setup ada. Sekarang ni reversal ada tak ada? Reversal kita dah ada. Okay, nak korang nak anggap ni triple top boleh, nak anggap ni double top boleh, sama je. So bila reversal dah ada, lepas tu dia buat apa? Dia buat continuation setup jenis flag structure. Okay, kita ada flag
pattern kat sini. Flag structure pula. Kita ada flag pattern. Okay. So bila ada flag pattern, dapat ni kita dah ada kita flag pattern dah ada, which is C lah. C kat sini R. Ingat formula yang saya kasih sebelum ni, R plus C equals to M kan. So R adalah reversal. Reversal mana? Reversal yang ni lah. C yang mana? CD yang ni lah. Okay. Lepas tu equals to M. M yang mana? M yang ni, yang kita expect ni. Okay. So sekarang ni R kita dah ada, reversal jenis double top. Okay. Dah breakout. Betul. So lepas tu turun, dia turun, dia turun. Lepas tu dia naik sekali lagi. Dapat dia naik sekali lagi. Saya nak dia turun sikit je. Dia turun sikit, lepas tu saya sell. Okay. Korang abaikan lah. Kalau nak pakai ilmu ni, korang tak perlu nak nipu 3 USD macam saya. 3 USD ni yelah, entertainment lah. Korang suka lah kan nipu kecil, lepas tu jadi besar kan. Dia sebenarnya tak perlu nak nipu kecil. Okay. Dan nipu kecil ni, dia risiko dia kalau dia spike sikit kan. Dia spike sikit padam lah account dia. Okay. Cuba kalau tak account kecil, katakan account 100 USD kan, dia spike tinggi sikit pun tak jadi masalah. Okay. So point yang saya nak sampai kat sini, kenapa saya sell macam tu, supaya korang boleh masuk. Tak ikutlah, tak kisahlah modal apa, lagi better modal besar sebenarnya daripada modal kecil. Okay. Harap jelas Okay. Ada lagi nak tambah tak? Rasanya tak ada. So kenapa previous low? Previous low ni standard market structure lah. Sebab kalau dia tak lepas previous high, dia akan pergi dekat nearest low. Korang refer balik dekat time frame 4. Nearest low kat mana? Nearest low kat sini lah. Ni dekat situ. So saya akan cuba target sampai dekat sini dulu. Alright. So kita akan tengok macam mana untuk account ni. Alright. Bermula dengan 3 USD, kita tengok berapa jauh boleh pergi So nanti akan ada withdrawal yang saya akan buat, just untuk secure saya punya capital lah. So sekarang ni total entry saya dekat account ni, okay, total entry saya dekat account ni dalam 40 layer. Okay, 40 layer. Macam mana saya boleh entry banyak? Sebab leverage saya pakai 1/3000. Okay, banyak lah. Tetap bagi kita entry dekat UJ, so benda tu tak menjadi masalah. Alright, harap jelas So result saya sell dan sebagainya. So kita tengok result macam mana nanti dalam beberapa jam. Sekarang ni pukul 10.15 pagi, 10.15 pagi. Sekarang ni waktu aktif JPY lah. So kita tengok waktu aktif petang, market London open dengan market US open malam nanti macam mana dia punya efek dia nanti. Okay. Okay guys, dia pacak lagi, tapi dia turun ni agak laju juga sebenarnya. Untuk pagi ni kan. So apa yang saya akan buat sekarang ni, sebab sekarang ni dia dah almost 100 USD. Okay. So bagi saya beza $1, $2 tu tak ada masalah sangat lah. So apa yang saya nak buat sekarang ni adalah saya nak close dulu semua. Saya nak withdraw 50 USD, and then saya akan sambung trade balik lah. Okay. So ada kemungkinan akan turun banyak lagi, tapi tak apa, nanti kita akan cari entry kemudian lah. Yang penting kita dah secure kita punya profit, ini kita withdraw kan. Alright. So kita close all dulu. Okay, 100 USD Okay guys, itu je lah kot untuk video kali ni. Semoga bermanfaat walaupun ringkas kan. Kita tak grow banyak-banyak, kita growkan sikit je. Dan apa nama, just nak tunjuk yang 3 USD tu dah jadikan content je lah, 3 USD ke 100. So itu je lah kot. Okay, kita jumpa next video. Assalamualaikum dan selamat bertrading semua.